Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Halo sahabat, Wakil Perdana Menteri Malaysia datang langsung ke Indonesia, berharap bisa kerjasama lagi. Yuk kita lihat videonya. Ya, tidak ada seorang pun jalan. Tengok, sepi. Tanpa TKI Indonesia, Malaysia sepi. Lihat. Jembalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tiba di Jakarta pada Ahad petang bagi memulakan lawatan rasmi 3 hari ke Indonesia. Lawatan ini merupakan kunjungan rasmi tertinggi pertama dari Malaysia ke Indonesia pada tahun ini. Dalam satu kenyataan pada Ahad, Wisma Putra memaklumkan Timbalan Perdana Menteri bakal mengadakan kunjungan hormat ke atas Naib Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Kita telah membincangkan tentang permasalahan pekerja-pekerja daripada Indonesia ke Malaysia, sama ada pekerja di dalam sektor-sektor yang izinkan dan juga pembantu rumah. Tetapi apa yang telah diperbincangkan ialah bagi mengadakan single window system, ya, untuk pekerja-pekerja daripada Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui sistem ini. Ianya telah diadakan perbincangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Kepekerjaan, ya, tenaga kerja di Indonesia, dan ianya telah mula dilaksanakan dan diharap sistem ini akan dapat mempermudahkan dan juga menyusun atur dengan lebih baik lagi terhadap penyaluran pekerja-pekerja daripada Indonesia ke Malaysia. Tadi Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus, jadi ingin belajar juga dari Indonesia. Kita dapati bahawa pada tahun 2023 seramai 1.4 juta pelancong daripada Indonesia berada dan mengunjungi Malaysia. Pada 2024, 2.6 juta pelancong daripada Indonesia ke Malaysia. Namun pelancong daripada Malaysia ke Indonesia agak kurang, ya. Mungkin dari segi peratusan, ya, kerana jumlah penduduk kita lebih kecil daripada mereka. Betul. Namun cuba kita lihat potensi daripada hampir 280 juta penduduk Indonesia. Saya takkan 1.4 juta aja saya menganggarkan jika 10% di kalangan mereka itu berpenduduk berpendapatan tinggi, ya, artinya 28 juta, hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia keseluruhannya. Kalau misalnya 5% pun, ya, daripada kumpulan itu, kita akan memperolehi 14 juta, ya, di kalangan orang kaya, ya, sekurang-kurangnya, ya, yang berpendapatan tinggi sekurang-kurangnya untuk melancong di negara kita. Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500 ribu lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu, oh baguslah, kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. So kat situ lah masalah dia.
kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun, cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Okay. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang. Oke sahabat, Malaysia kini menyesal setelah dulu banyak warganya meremehkan pekerja Indonesia. Seiring waktu, banyak TKI Indonesia yang meninggalkan Malaysia ini dan beralih ke negara lain yang menawarkan kondisi kerja yang lebih baik. Dan baru-baru ini Wakil Perdana Menteri Malaysia bahkan datang langsung ke Indonesia untuk membahas kerjasama ketenagakerjaan dan isu perbatasan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Malaysia masih sangat membutuhkan kontribusi tenaga kerja Indonesia dan demi menjaga stabilitas ekonomi Malaysia. Berbanding kerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang, susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Okay. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu, ada yang tak pernah bekerja pun, tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay. Kesukaran untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja, susah. Okay. Dia timbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Cuba kau keluar arahan dekat Volker daripada Bangladesh ni, mampu tak erti nak baca betul? Susah betul. Susah tak? Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Kalau tengok di media sosial, netizen Malaysia dan Indonesia ni seakan-akan tidak menyukai antara satu sama lain. Setiap platform mesti ada saja provokasi dan komen nakal. Tapi realiti di lapangan cukup berbeza. Saya dah beberapa kali melawat Indonesia dan pengalaman saya di sana cukup indah. Orang-orang Indonesia baik belaka dan sebenarnya mereka ni menyukai Malaysia. Begitu juga dengan pengalaman warga Indonesia yang pernah melawat atau paling tidak belajar di Malaysia. Semuanya kelihatan biasa saja. Tak ada apa masalah dan tak sama seperti apa yang dibaca menerusi media sosial. Kalau ada kes yang melibatkan hak pekerja, itu sememangnya kita lawan dan ianya turut berlaku pada pekerja warga lain. Jadi, saya nak menyuruh kepada warga Malaysia untuk melawat Indonesia dan warga Indonesia dipersilakan melawat Malaysia. Dengan melancong, kita dapat mengenali sesebuah negara dengan lebih dekat lagi. Selagi mana kita tak keluar dan menjejakkan kaki ke negara jiran, selagi itulah kita akan terus hidup dalam kebencian yang kita reka sendiri. Malaysia dilihat tidak lagi menjadi destinasi utama bagi warga Indonesia untuk datang mencari peluang pekerjaan. Menurut Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono, peraturan imigresen yang semakin ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tanpa izin parti sering dibuat secara meluas menjadi antara faktor. Katanya trend itu dilihat sudah pun berlaku sejak 3 tahun kebelakangan hingga hampir tiada langsung yang kembali ke Malaysia selepas pulang ke Indonesia untuk tempoh yang panjang. Negara yang berpopulasi lebih 281.3 juta itu didapati lebih tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor Kuala Biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia sebelum pandemik COVID-19 adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti di negara ini dianggarkan sekitar 1.2. Oke, gini sahabat.
Kini Malaysia menyesal dan kini banyak pekerja asing seperti Bangladesh. Padahal pekerja Indonesia jauh lebih baik dan punya kultur serupa dengan Malaysia. Perbandingan ini tak terelakkan. Kini suara kekaguman bercampur penyesalan terdengar di parlemen Malaysia ini. Yang akhirnya Malaysia sadar bahwa Indonesia saat ini sedang bangkit secara besar-besaran.